5 jenis orang masa sahur. Anda bagaimana? Tengok video ni sampai habis. Mungkin anda termasuk dalam salah satu daripada 5 kategori ni. A few moments later. Mana Dul? Kau tak makan ke? Dah. Ha? Habis? Hei, terus masuk tidur kau? Nanti kejutkan aku. Kejutkan kau? Pukul apa? Pukul 6. Benar? Ini dah 5:55 dah. Tak payah tidur lah. Macam-macam lah. Allahu Akbar, Allah. Alamak, dah azan. Wah, tak minum lagi. Aduh, air mana? Alamak, macam mana ni? Aduh, ni semua TikTok ni pasal le. Bangun sahur. Kejap lagi turun. Turun tau, dah nak azan ni. Kejap lagi lah. Nak sahur lah. Sahur apa? Dah pukul 7. Dah pukul 7? Apasal tak kau tak kejutkan aku tadi? Aduh. Kui. Semua tinggal kat singki je. Jom lah. Sama-sama masuk. Sahur sama-sama, jom. Kau basuh lah dulu. Besok aku basuh. Besok. Dah aku juga yang masuk. Fil ardillah musrifun. Kau tak sahur ke? Lah. Sahur sikit. Cukup ke tu? Cukup. Kita hidupkan sunnah Nabi. Tapi boleh tahan ke? Lama ni. Alah. Orang dekat tempat-tempat berperang tu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Anda kategori yang mana? Atau tak ada? Kalau tak ada, kongsi sikit kat mana? Dah sudah tengok? Boleh like, share, komen video ini. Dan jangan lupa subscribe. Saya Zulzalizi.